Baru-baru ni seorang wanita dikejarkan kewat kecemasan kerana dia terhidu gas beracun. Sebab apa gas beracun ni berlaku? Dia dicampur stain remover dengan Clorox. Bila stain remover campur Clorox ni, dia berlaku tindak balas kimia. Tindak balas kimia berlaku sebab apa? Jadi gas. Gas tu keluar, gas yang beracun. Kita nak faham betul-betul. Bahan pencuci ni kita tak boleh campur suka hati. Tak boleh campur suka hati. Kadang-kadang kita nak campur. Aku nak campur ni. Kita nak buat, kita buat apa ni, ujian kimia pula kat rumah kita. Campur, main campur, tiba-tiba berlaku tindak balas kimia. Dia berlaku tindak balas kimia tu, memang yang benda tu kita tak minum, tapi dia hasilkan gas. Gas tu kadang-kadang boleh jadi gas beracun. So be very careful. Jangan main suka-suka hati campur. Kat belakang produk tu kadang-kadang dia ada label kat belakang tu, ada label dia ada tulis situ dah. Yang ini apa benda, tak boleh campur apa. So nak tahu lebih lanjut, check dulu benda tu. Aku boleh campur tak benda ni? Boleh campur tak benda ni? Kalau tak boleh, jangan campur. Jangan jadi ahli kimia kat rumah. Bahaya. Okay? Sebab benda-benda ni semua bukan bahan-bahan yang bahan-bahan ni semua mengandungi chemical yang berbahaya, yang tidak sesuai untuk tubuh badan kita. Jadi memang kita tahu kita tak minum direct lah. Tapi bila kita campur itu, dia menghasilkan gas. Gas tu yang beracun. So be very careful. Okay?